Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam Malaysia petang ini. Hari ini bertarikh Jumaat 13 Mac. Anda akan ditemani dengan kami selama 30 minit. Betul ke kamera saya ni? Betul. Ya. Okay. Bersama dengan saya Zahra Rashid dan juga saya Syahira Bahtiar. Baik Zahn, sebenarnya ada satu perkara yang cukup kita kata cukup dekat dengan rakyat Malaysia, apatah lagi dengan keadaan geopolitik semasa ketika ini ingin kita bincangkan berkenaan dengan topik utama kita. Mungkin Zahan boleh kongsikan. Ya, kita akan membincangkan mengenai suatu topik yang hangat diperkatakan kini, iaitu mengenai impak konflik Asia Barat terhadap ekonomi negara kita sendiri. Dan ini susulan daripada pasca mesyuarat Kabinet Khas mengenai impak konflik di Asia Barat yang telah diadakan di Putrajaya tengah hari tadi, di mana fokus besarnya adalah impak terhadap konflik Asia Barat terhadap Malaysia sendiri, dan difokuskan kepada sektor ekonomi dan juga ada kedengaran tentang kebimbangan bekalan. Mungkin sikit perkongsian antara isu yang dinyatakan di mana kerajaan memberi jaminan bahawa bekalan makanan negara adalah mencukupi menjelang Aidilfitri nanti walaupun konflik geopolitik berlaku. Dan juga mungkin ramai yang tengah bercakap-cakap sekarang lah mengenai cadangan bekerja dari rumah ataupun work from home bagi sektor awam sedang diteliti sebagai satu langkah menghadapi ketidaktentuan akibat konflik global ini. Dan antara lain adalah ketegangan di Asia Barat termasuk gangguan laluan strategik seperti Selat Hormuz yang boleh memberi kesan kepada bukan sahaja harga tenaga, logistik dan juga ekonomi global. Dan bagi membicarakan dengan lebih lanjut lagi, kita akan bersama dengan seorang tetamu. Syira, siapakah dia? Baik, untuk topik ini kita akan berbincang ataupun mendapatkan ulasan daripada tetamu kita di talian telefon, iaitu Profesor Madya Dr. Mazlan Ali yang merupakan pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh dengar kami ya, Prof ya? Boleh. Baik, Prof, ketegangan di Asia Barat kini dilaporkan memberi kesan kepada pasaran tenaga dan perdagangan. Jadi mungkin kita nak dapatkan ulasan daripada Prof sejauh mana situasi ini memberi impak kepada kehidupan rakyat Malaysia. Ya. Ya, krisis yang berlaku ini telah meningkatkan harga minyak. Kerana Selat Hormuz disekat oleh Iran, dia menyebabkan wujudnya keadaan mana pengeluaran minyak ataupun penghantaran minyak tidak dapat dilakukan, dan ini menaikkan harga minyak. Dan oleh kerana minyak ini adalah asas, ya, dia tenaga yang sangat asas di dunia ini, dia akan mempengaruhi, sudah pasti akan mempengaruhi kos kehidupan, boleh mempengaruhi ekonomi di negara-negara di dunia ni, termasuklah negara kita Malaysia. Jadi bila kita mendengar bahawa Kabinet telah mengadakan mesyuarat khas, ini adalah satu langkah yang sangat bijak kerana kita nampak kerajaan telah mempunyai satu plan awal untuk menyerap kesan daripada krisis perang di Timur Tengah ini, kerana sudah pasti akan memberi kesan kepada ekonomi kita, termasuklah bekalan makanan yang akan kosnya akan meningkat dan seumpamanya itu. Jadi saya yakin bahawa melalui langkah-langkah yang telah disebut oleh dalam mesyuarat Kabinet Khas itu boleh membawa kepada situasi di mana Malaysia dapat menyerap daripada kesan-kesan yang buruk dari peperangan yang berlaku di Timur Tengah itu. Dan Prof, tadi seperti di awal rancangan tadi saya dah kongsikan juga di mana kita bercakap tentang bekalan makanan, ya, terutamanya menjelang Aidilfitri nanti yang saya kira tinggal lebih 1 minggu lagi, Prof, ya. Dan dilaporkan bahawa bekalan ataupun stok beras ini mampu bertahan sehingga 9 bulan. Jadi Prof, bagaimana mungkin jaminan ini dapat meyakinkan rakyat bahawa bekalan makanan ini benar-benar stabil? Prof, bagaimana? Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian, bahawa bekalan stok beras kita ini
setakat ini boleh bertahan sehingga 9 bulan ya. Dan kerajaan akan menambahkan lagi stok. Ini berbetulan pula krisis yang berlaku ini di bulan Ramadan. Dan di negara kita, bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, umat Islam akan menyambut Aidilfitri. Maka sudah pastilah keperluan asas seperti beras ini akan meningkat. Tetapi apabila kerajaan menyatakan akan menambah stok untuk keperluan rakyat, saya yakin bahawa ini akan melegakan rakyat kerana pelan yang diatur oleh kerajaan itu satu bentuk perancangan yang sangat saya nampak agak awal yang kerajaan telah umumkan lagi awal. Kerajaan akan bertindak dan kerajaan ada masa 9 bulan berkala ini dan akan ditambah stok itu. Saya fikir rakyat akan yakin dengan tindakan yang diambil ini dan saya percaya bahawa negara kita tidak akan mengalami krisis daripada keperluan barangan makanan ini. Baik, Prof. Susulan daripada situasi global yang berlaku ketika ini, ada satu perkara ataupun langkah yang dipetik oleh kerajaan yang mendapat perhatian ramai, iaitu inisiatif untuk bekerja dari rumah. Jadi kita nak dapatkan mungkin pendapat daripada Prof, apakah langkah ini antara yang dapat membantu rakyat dalam mendepani ketidaktentuan global ketika ini? Ya, bekerja daripada rumah itu adalah satu langkah yang baik sebenarnya kerana kita dimaklumkan bahawa banyak negara-negara antaranya Filipina telah pun mengumumkan bahawa mereka akan melaksanakan polisi kerja pada rumah. Kerana apabila pegawai-pegawai awam ini bekerja daripada rumah, ini akan mengurangkan kos pengangkutan kerana untuk pergerakan akan memerlukan penggunaan tenaga. Sedangkan di negara kita sendiri, kita mempunyai pengalaman ketika COVID dulu, pegawai-pegawai awam berkhidmat daripada rumah, menjalankan tugas daripada rumah dan saya fikir kualiti yang akan dihasilkan oleh pegawai awam ini adalah sama sebagaimana mereka bertugas di pejabat juga. Kerana kaedah bekerja melalui rumah ini sudah menjadi satu cara atau pendekatan oleh bukan hanya Malaysia, malah negara-negara yang lain. Dan ia sudah menjadi satu norma baru sebenarnya dalam konteks guna tenaga kerja di negara kita ini. Jadi saya fikir tidak ada masalah dan langkah yang kerajaan buat ini adalah satu langkah yang sesuailah dengan persediaan kita untuk menghadapi kesan-kesan daripada peperangan yang berlaku ini. Prof, mungkin sebelum kita mengakhiri temu bual kita hari ini, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit secara ringkasnya apakah antara langkah yang wajar diambil oleh kita semua rakyat Malaysia untuk memastikan kestabilan dan juga kesejahteraan kita sendiri, Prof? Ya, dalam situasi kita berdepan dengan risiko akibat daripada perang ini dan kita tidak pasti bilakah peperangan ini akan berakhir, maka langkah yang perlu diambil oleh rakyat Malaysia adalah pertama, langkah berjimat cermat, terutama dalam penggunaan tenaga lah. Jadi perlu merancang, misalnya perancangan misalnya dalam menjalankan tugas itu boleh mereka berkongsi kereta misalnya untuk pergerakan itu dan guna semaksimum mungkin. Dan juga langkah berjimat cermat dalam perbelanjaan kerana keadaan ekonomi yang mungkin terjejas akibat daripada kesan peperangan ini. Jika rakyat Malaysia bijak dalam melaksanakan perkara-perkara ini, saya jangkakan bahawa negara kita boleh menghadapi kesan daripada peperangan yang berlaku di Timur Tengah ini. Ya, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Kuala Lumpur di atas perkongsian bersama dengan kami. Tadi kita berbicara mengenai impak konflik Asia Barat terhadap ekonomi negara. Terima kasih, Prof. Hati-hati memandu, Prof. Ya, baik. Ya, baik. Okey.
Saya kongsikan dulu satu berita di mana Tan Sri Siti Norma Yaakob yang merupakan bekas Hakim Besar Melaya dan juga wanita pertama yang memegang jawatan itu telah pun meninggal dunia di KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital di sini petang tadi. Allahyarham meninggal dunia pada usia 85 tahun dan perkara itu disahkan anaknya Mior Amri Mior Ayub ketika dihubungi oleh bernama. Beliau berkata ibunya menghembuskan nafas terakhir sekitar 1.51 tengah hari tadi akibat pneumonia. Sedikit mungkin latar belakang Allahyarham di mana dilahirkan di Seremban Negeri Sembilan pada 6 Julai 1940 dan turut mencatat sejarah sebagai wanita pertama di negara ini yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Rayuan serta Hakim Mahkamah Persekutuan. Allahyarham juga merupakan hakim wanita pertama dari Malaysia yang dilantik menyertai Mahkamah Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai ataupun singkatannya DIFC sekitar tahun 2008. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham dan moga Allahyarham ditempatkan bersama dengan para solehin. Baik Zahan, untuk ke segmen seterusnya seperti biasa Asia, edisi Asia yang satu segmen yang dinanti-nantikan mungkin untuk penonton juga setiap Jumaat bersiaran di dalam edisi Asia, dan kali ini tajuknya adalah lindungi generasi muda daripada risiko dan bahaya dunia maya. Satu topik yang saya rasa agak lain kerana kita sering mendengar daripada rakan kita di negara Timur Besar China berkenaan dengan apa yang menarik di negara itu, tetapi ini mengenai satu topik yang cukup dekat dengan penonton. Jadi kita saksikan. Bella, terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam edisi Asia episod terbaru bersama saya Isa Zubir. Di atas meja saya ini ada telefon. Kita nak bercakap apa mengenai telefon ini? Sudah tentu kita nak menyentuh mengenai media sosial. Yang mana kalau kita lihat media sosial ini bukan lagi sekadar platform hiburan ataupun komunikasi. Malah telah menjadi ruang yang membentuk pemikiran, budaya dan juga tingkah laku masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Dan di sebalik manfaatnya media sosial ini sebenarnya kita boleh persoalkan dari segi bagaimana penggunaannya khususnya dalam kalangan masyarakat kita yang pelbagai. Jadi untuk membincangkan mengenai perkara ini kita bersama dengan dua rakan setugas yang cukup handsome hari ini. Kita bersama dengan Satria dan juga Fauzan. Apa khabar? Baik, terima kasih. Okey, kita nak mulakan soalan ini dengan Satria sebab saya nak bertanya, kita tidak boleh nafikan bahawa media sosial sekarang ini menjadi sebahagian besar daripada kehidupan seharian. Bangun tidur kita bermain media sosial. Kita nak menaiki kenderaan, contohnya pengangkutan awam dalam bas ataupun kereta api, kita akan menggunakan media sosial. Jadi pada pandangan Satria, adakah media sosial ini dia membawa lebih banyak kebaikan ataupun keburukan, dan apakah faktor utama yang mempengaruhi pandangan Satria ini? Ya, sudah tentu kalau media sosial bagi kita orang dewasa, kita setiap hari menggunakan, bahkan kerja kami pun banyak tergantung kepada media sosial. Ya. Saya rasa oleh itu ini memang ada kebaikannya. Tapi saya rasa bagi golongan remaja atau kanak-kanak, ini perlu ada kawalan. Dan inilah pengalaman Satria sendiri dalam setahun inilah. Kerana setahun yang lalu anak saya mendapat telefon pintar pertamanya. Ini sudah terbukti pengalaman dalam kira-kira setahun ini sudah terbukti. Kanak-kanak susah mengawal diri dalam penggunaan telefon pintar. Bukan hanya media sosial, bahkan macam alat AI dalam telefon pintar dan juga macam aplikasi muzik. Bagi mereka pun ada daya tarikan begitu besar hingga mereka susah untuk kawal diri. Saya pernah mendapati dia awal-awal pukul 6 sudah bangun di katil untuk main melayari media sosial. Meskipun dia hanya mungkin berapa kawan saja dalam WeChat ini, tak ada banyak isi kandungan, tapi dia memang susah untuk kawal diri. Untuk melayarinya. Jadi Fauzan bersetuju tak dengan pandangan ini? Setuju. Sangat suka untuk kita kawal. Apatah lagi kita golongan dewasa dan untuk golongan di bawah usia 16 tahun ataupun 18 tahun, apatah lagi berusia 12 tahun ke bawah. Sangat suka untuk kawal. Okey, jadi kenapa saya nak bertanya Fauzan, sebab sebelum ni Malaysia ada bagi cadangan lah bahawa nak menetapkan had umur ataupun larangan bagi penggunaan media sosial bagi mereka yang berumur 16 tahun dan ke bawah. Kita nak menyentuh mengenai perkara tersebut yang mana kita tahu cadangan ini masih belum dilaksanakan. Jadi Fauzan melihat cadangan ini bagaimana dari sudut dasar awam dan juga keselamatan sosial? Adakah
cadangan ini wajar direalisasikan ataupun tak apa, tak perlu pun? Okey, Isa, baiklah. Sebenarnya kita kena melihat kepada skop yang lebih luas. Okey, di Malaysia sebenarnya larangan penggunaan sosial media bagi individu berusia 16 tahun dijangka akan dilaksanakan pada Julai tahun ini 2026. Atas faktor apa? Atas faktor keselamatan. Ini merupakan sebagai langkah penting kerajaan dalam mengekang jenayah siber rentas usia, khususnya pada golongan kanak-kanak yang sangat berisiko untuk dieksploitasi oleh pemangsa ataupun mereka yang mempunyai niat jahat, yang ada kalanya mereka membuatkan naik kandungan-kandungan tidak wajar di platform media sosial. Dan saya sangat suka antara salah satu mekanisme yang sedang dipertimbangkan adalah untuk mewajibkan platform media sosial melaksanakan pengesahan identiti pengguna secara digital ataupun eKYC yang melibatkan dokumen rasmi seperti kad pengenalan, MyCard, pasport dan juga My Digital ID. Dengan adanya penguatkuasaan ataupun langkah ini, setidak-tidaknya kita dapat mengengkang penjenayah ataupun mereka yang mempunyai niat tidak baik dengan menggunakan platform media sosial. Sebenarnya saya suka untuk berkongsikan, sebenarnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengesat sebanyak hampir 1,000 kes kandungan jelik melibatkan kanak-kanak di Malaysia dari tempoh 1 Januari 2025 sehingga 30 November 2024 sehingga 30 November 2025. Dan daripada jumlah itu hampir 900 kandungan jelik telah dibawa turun, dikeluarkan oleh platform media sosial, sekaligus menunjukkan komitmen pemain industri media sosial untuk membantras gejala yang tidak sihat ini ataupun gejala yang boleh dikategorikan sebagai jenayah. Dan Oksa 2025 memperkenalkan kerangka awal yang begitu menyeluruh dalam mengekang jenayah-jenayah dalam siber, khususnya melibatkan eksploitasi terhadap golongan kanak-kanak. Kerana golongan ini merupakan golongan yang begitu ampuh, begitu rapuh, yang mudah dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab seperti pemangsa seksual. Okey, itu pandangan Fauzan bila kita menyentuh mengenai dasar awam dan juga keselamatan sosial di Malaysia. Berbalik kepada Satria, saya nak tanya sebab jika kita melihat kepada konteks antarabangsa, setiap negara pasti mempunyai pendekatan ataupun cara untuk mengawal penggunaan media sosial khususnya bagi kalangan remaja. Kalau Australia sendiri, mereka memang sudah melaksanakan bahawa had penggunaan bagi bawah 16 tahun adalah dilarang. Mungkin di China mempunyai apa-apa bentuk pengaplikasian larangan ataupun kaedah pendekatan lain dalam mengawal pendedahan bagi kanak-kanak ataupun remaja ini dalam penggunaan media sosial ini. Kalau bagi kawalan media sosial, ketika mendaftar mestilah ada macam untuk mendaftar bagaimana umurnya, tarikh lahirnya, dan ini semuanya akan masuk dalam satu platform media sosial. Tapi kalau kawalan yang lebih ketat terhadap media sosial penggunaan bagi golongan remaja belum ada di China. Pada masa sama, saya ingat pada kira-kira 2 tahun yang lalu ada satu dasar untuk menyeka itu permainan telefon pintar bagi golongan remaja. Saya rasa ini mungkin akan memainkan fungsi hampir sama, dan setakat ini saya rasa ini memang dasar yang berkesan kerana berdasarkan dasar tersebut, iaitu kalau golongan remaja atau kanak-kanak, mereka boleh log in atau log masuk dalam permainan ini hanya pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Pada pukul 8 hingga pukul 9 malam baru boleh main. Maksudnya hari cuti sahaja? Hari cuti sahaja. Dan kalau cuti umum pun boleh lah. Dan pada masa yang sama juga ada sekatan bukan hanya terhadap waktu main sahaja. Dia kalau kita tahu kalau banyak permainan dalam telefon pintar, dia akan minta untuk charge, banyak untuk memberi senjata atau kulin. Betul. Dan ini sebenarnya dulu muncul banyak kes macam anak-anak menggunakan telefon pintar ibu bapa punya untuk charge puluhan ribu untuk satu permainan. Tapi sekarang ada 2 tahun yang lalu dasarnya ada sekatan, iaitu sekali saja kalau pengguna remaja atau kanak-kanak sekali saja boleh 50 RMB saja. Dan sebulan hanya 200 RMB saja. Saya rasa ini memang sudah dilaksanakan atau berkuasa 2 tahun, dibuktikan merupakan satu dasar yang amat berkesan. Dan kembali kepada macam media sosial dan juga macam alat AI juga. Kita tahu kalau alat AI banyak digunakan kita.
Tapi bagi kanak-kanak, adakah ini sesuai? Saya rasa masih boleh dibincangkan. Ambil contohnya tu, anak saya, dia sekarang balik ke rumah. Ketika buat kerja-kerja sekolah atau tugasan sekolah, dia hampir setiap tugasan ini, dia akan cari melalui AI saja. Dia untuk mendapat jawapan yang cukup perfect. Ya. Tapi saya rasa, adakah ini bermakna bagi kanak-kanak? Dia tidak ada waktu untuk fikir sendiri, untuk mencari jawapannya sendiri. Oleh itu, saya rasa mungkin kalau nanti pada suatu hari ada sekatan seperti terhadap permainan telefon pintar dilaksanakan terhadap macam WeChat atau AI juga kepada kanak-kanak. Ini mungkin akan menjadi satu pendekatan yang cukup baik kerana saya boleh bagi tahunya, tak boleh. Ini telah melanggar dasar kerajaan. Kalau saya izin, saya akan ditangkap. Betul. Tapi kalau kita melihat balik, betul juga. Kita perlu mempunyai had ini sebab takut nanti remaja ini akan melakukan pembelian secara terlalu banyak. Iaitu kalau permainan game memang ada pembelian senjata ataupun pakaian dan juga lokasi seperti kubu dan sebagainya. Dan juga mereka akan terlalu bergantung harap kepada teknologi yang ada di dalam telefon pintar ataupun maklumat-maklumat yang boleh mereka gunakan yang boleh didapati di dalam media sosial ini. Ini satu pandangan yang cukup baik sebenarnya bila kita bercakap mengenai tempoh penggunaan ataupun bagaimana remaja-remaja ataupun kanak-kanak ini memanfaatkan media sosial dalam kehidupan seharian mereka meskipun dalam bidang akademik. Perlu kita nilai kembali adakah ianya membawa lebih banyak kepada kebaikan ataupun perkara yang perlu kita nilaikan semula. Fauzan, kita berbalik kepada situasi di Malaysia. Mungkin sedikit sensitiflah soalan saya ni kan. Kita nak bertanya, bagaimana Fauzan melihat corak penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia? Kita tak nafikan ramai content creator, ramai influencer-influencer di Malaysia yang menjual pelbagai barangan, yang membuat review di sesuatu tempat dan sebagainya dan juga mendatangkan wang ataupun rezeki. Adakah persoalannya, adakah rakyat kita ini memanfaatkan media sosial ini dengan matang dan juga bertanggungjawab? Jika tidak, adakah Fauzan melihat wujudnya cabaran-cabaran ataupun mungkin kekangan-kekangan dari segi penyebaran maklumat palsu, isu keselamatan digital dan sebagainya? Okey, secara amnya masyarakat Malaysia merupakan telah menunjukkan tahap penggunaan media sosial yang begitu tinggi. Selaras dengan perkembangan teknologi. Ini bukan jaga hati ya? Bukan jaga hati. Okay. Ini selaras dengan perkembangan teknologi yang begitu pantas. Dan media sosial juga dilihat sebagai platform untuk menjana pendapatan, untuk mencipta komunikasi antara rakan-rakan. Tapi pada masa sama kita juga perlu melihat risiko yang ada pada media sosial. Bukan kita menghalau untuk golongan di bawah usia 16 tahun untuk memiliki media sosial, tetapi kita kena lihat skop yang lebih meluas. Bagaimana media sosial ini mampu memberi kesan kepada golongan-golongan 16 tahun ke bawah, termasuk golongan kanak-kanak dari aspek emosi, dari aspek pertumbuhan, pembesaran pemikiran mereka. Dan paling penting juga bagaimana kita melihat risiko media sosial ini kepada kesan tindakan mereka di bawah usia 16 tahun ke bawah. Sebab itu kita lihat bagaimana kebanyakan kes-kes seperti kandungan lucah, kandungan tidak wajar, bagaimana ada juga kes bagaimana mereka mengajar untuk membunuh diri. Itu merupakan tindakan-tindakan di luar batas yang tidak boleh mampu difikir sewajarnya oleh golongan-golongan di bawah usia 16 tahun ke bawah. Sebab itu kita, pihak berkuasa di Malaysia pernah melancarkan OPS Pedo 1, OPS Pedo 2 kerana kebimbangan inilah tercetusnya OSNA 2025 dalam usaha mengekang, mencegah jenayah siber khususnya dalam melindungi golongan-golongan kanak-kanak sekaligus melengkapkan perundangan untuk golongan-golongan ini. Ini satu pandangan yang baik bila kita bercakap mengenai media sosial, pengaplikasian ataupun penggunaannya dalam kalangan mereka yang berusia 16 tahun dan ke bawah. Sebab tu pentingnya bila kita cakap mengenai satu tagline iaitu tak pasti jangan kongsi. Sebab kalau kita berkongsi sesuka hati sesuatu perkara yang kita nampak ataupun yang kita lihat di dalam media sosial ini, ia mungkin mendatangkan sesuatu yang tidak baik di kemudian hari, mungkin kita kena saman dan sebagainya. Saya kira topik
pada episod kali ini cukup menarik untuk kita bincangkan bersama dan juga kita perhalusi bersama kepentingannya dan juga kewajarannya penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Satria dan juga Fauzan di atas kesudian bersama dengan edisi Asia dalam episod kali ini membincangkan mengenai topik yang cukup panas bukan sahaja di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Perkara ini acap kali kita bincangkan dan juga ingin dapatkan jawapan yang sempurna ataupun jawapan yang begitu jelas mengenai penggunaan dan juga kewajaran media sosial. Kita kembali kepada rakan setugas di Kuala Lumpur. Silakan. Baik, kita dah sampai di penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi Syahira pada dalam hari Malaysia, dan waktu Malaysia petang yang ini. sama pada minggu hadapan. Ya. Baik, itu saja masa yang kita ada. Kita menutup tirai